Mana lagi baik nak simpan duit kertas ataupun emas? Bagi tuan-puan yang tahu lagi, tengok video ini sampai habis dan save video ini untuk rujukan yang akan datang. Simpan duit bermaksud kita hanya simpan nombor sahaja tuan-puan, walaupun nombornya bertambah setiap tahun. Dengan pembahagian dividen, lama-lama duit itu hanyalah sekadar nombor sahaja tuan-puan, disebabkan kuasa belinya semakin lama semakin menyusut kerana inflasi, bahkan nilainya boleh lenyap terus. Jadi simpan aset seperti emas, perak, tanah dan rumah, maksudnya kita simpan kuasa beli. Walaupun harganya naik dalam jangka masa yang panjang tuan-puan, selalunya kuasa belinya kekal dan tidak bertambah dan tidak berkurang. Jadi apa sahaja simpanan untuk jangka masa yang panjang, aset fizikal seperti emas adalah lebih baik kerana nilai dan kuasa belinya lebih terjamin. Duit kertas lebih sesuai untuk transaksi jangka masa yang pendek tetapi bukan untuk simpanan. Duit kertas lebih sesuai untuk transaksi jangka masa yang pendek tetapi bukan untuk simpanan. Kalau nak simpan, simpan sekadar cukup untuk hal kesemasan ataupun untuk digunakan dalam jangka waktu yang terdekat. Untuk jangka masa yang panjang, simpan emas fizikal. Lebih menguntungkan pada masa yang akan datang. Sekarang tuan-puan dah faham, semoga bermanfaat. Nak saya bantu memulakan simpan emas, tuan-puan boleh terus klik ini bio saya ataupun refer di pin video untuk saya bantu sebaiknya. Jadi tuan-puan teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu keuangan dan emas.